Selain daripada RM50 punya strategi untuk TikTok ni laju, ada lagi ke strategi lain? Ada. Yang di mana behavior TikTok ni suka yang wow factor. Dia nampak wow. Kenapa wow? Apa maksud wow? Wow factor ni adalah yang kita akan attract Gen Z. Macam wow. Sebab behavior dekat TikTok dikuasai oleh Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z dan Gen Alpha ini, korang kena faham, dia orang dah ditrain dengan benda yang laju. Kalau tak percaya, cuba tengok anak korang. Yang sekarang ni dia orang akan buka tab, buka phone, walaupun dia buka YouTube, Abang Masud Selina Muhammad, dia akan buat apa? Buka YouTube Short. YouTube Short, dia akan scroll. 5 saat scroll. Dia orang dah ditrain untuk fast info. 5 saat apa dia? 5 saat apa dia? So, apa yang korang kena faham, benda apa yang nama dia simple, jelas, packaging dia nampak jelas. 5 saat orang faham. Nak explain, orang faham. Contoh, Abang Masud Selina Muhammad. Sebab tu saya namakan dia, untuk wow factor ni, apa nama produk kita? And benda ni sangat penting untuk SEO dekat nama showcase kita. Nama-nama rempit, contoh anak murid saya, dia buatkan anti kocok-kocok krim, anti gatal punya krim lah. Saya kata, ya Allah, bukan semua orang faham. Oh, saya, itulah dekat klinik, okey je. Itu offline, itu dekat klinik. Orang datang klinik, dia dapat consult. Dia tak sama dengan online. Oh, betul juga So, TikTok behavior, Gen Z suka laju. Saya kata kat dia, buat apa dia? Babai gatal krim. Rempitnya nama. Percaya tak benda tu laju? Contoh, anak murid saya, doktor dia. Dia buat satu produk, nama dia Dr. X. Kecil. Contoh, Dr. X. Macro apa cleanser, kecil. Saya lupa dah. Saya kata, doktor, yang ni kalau beli dekat you punya klinik, orang beli. Tapi dekat TikTok, tak sama. TikTok adalah Gen Z. You kena faham apa yang jelas. Okay, so Tuan Dika apa nak buat nama? Saya namakan dia Scrub White Slim Scrub. White Slim. Apa maksud dia? Putih and slim. Oh, okey. Contoh anak murid saya lagi. Serum. Glow and Leaf Serum. Kan simple. Tak perlu nak buat PDRN. Hoci kecil peptide cream. Itu problem orang. Sebab apa? Ni saya bagi contoh kan. Anak murid saya ni nak launching. Sebab tu siapa yang one-on-one dengan saya, memang boleh beritahu. Ni saya bagi contoh. Nama dia Bro Afiq. Abang Masuk ni contoh. Sebelum ni, korang boleh nampak kat sini. Sebelum ni, Abang Masuk dia bagi nama apa dia ni? Ni. Talo GHK CU Bum. Apa benda mak nenek ni? Oh, ni peptide tau ni kau, peptide. Saya kata kat dia, bukan semua orang faham. Jangan buat acah-acah pandai. Lah kali dia tukar macam mana? Treatment peptide bum. Yang ni letak kat bawah. Nampak tak? Nama simple. Orang tahu peptide, orang tak tahu GHK kocok-kocok. So nampak tak? Nama kena rempit. Packaging, rempitkan dia. Tak perlu nak Tuan Dika. Contoh ni tadi. Kita nak jual barang murah. Packaging pun murah cukup lah. Faham tak maksud saya? Packaging simple-simple je. Alamak Tuan Dika, saya nak buat